Baik, Karnival Jom Heboh memasuki hari keduanya hari ini dan pastinya karnival terbesar negara itu bukan sahaja mempamerkan pelbagai produk usahawan tempatan, malah menjadi medan untuk kita beriadah bersama keluarga. Jadi untuk butirannya kita bersama Farah Nabila Wazir di Dataran Presin 3 Putrajaya. Silakan Farah. Baiklah, terima kasih Eva di studio. Ya betul Eva, hari ini merupakan hari kedua Karnival Jom Heboh edisi Raya Babas di mana pelbagai aktiviti akan dijalankan pada hari ini. Dan seawal pagi tadi, saya sekarang berada di Tonton Drama Sangat, di Reruai Tonton Drama Sangat di mana seawal pagi tadi telah ramai pengunjung mulai membanjiri Reruai ini untuk menyaksikan pelbagai aktiviti yang akan dijalankan di sini. Antaranya adalah pertandingan mewarna, ada cabutan bertuah dan sebagainya. Dan bersama saya sekarang ialah salah seorang pengunjung yang telah tiba sangat awal, iaitu Puan Ai. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam. Puan Ai dari mana? Seri Kembangan. Dari Seri Kembangan. Jadi Puan Ai dah datang ke Reruai ini sejak pagi tadi dan apa antara aktiviti yang Puan Ai nak saksikan pagi ni? Saya datang sini seawal 8.30 semata-mata nak join Jom Heboh untuk pertandingan makan ketupat dan mewarna. Pertandingan makan ketupat. Jadi hari ini ada pelbagai hadiah yang akan diberikan. Jadi Puan Ai memang sangat gembira atau teruja lah. Betul, teruja sangat nak menang RM600. RM600. Baiklah, adakah Puan Ai akan berada di sini sehingga malam sebab kita tahu ada pelbagai aktiviti akan dijalankan sepanjang hari sampailah malam nanti. InsyaAllah stay sampai malam nak tengok Aina Abdul. Baiklah, terima kasih Puan Ai. Itu dia Puan Ai. Dan betul apa yang Puan Ai katakan itu tadi. Pada malam ini ada juga konsert Jom Heboh yang akan diadakan di mana ia akan dibarisi oleh pelbagai artis ternama antaranya Aina Abdul. Kita ada Aisyah Retno, Syihazike dan ramai lagi. Dan selain itu pada petang nanti kita akan ada kemunculan personaliti dari Wanita Hari Ini, Nasi Lemak Kopi O dan juga Drama Sangat. Selain itu terdapat juga Reruai pameran yang menjual pelbagai makanan serta produk tempatan. Jadi pada anda yang berada di Lembah Kelang ataupun di sekitar Putrajaya, jom ramai-ramai kita datang ke tapak parkir Presin 3 Putrajaya ini untuk memeriahkan Karnival Jom Heboh edisi Raya Babas. Saya rasa itu sahaja laporan lintas langsung saya dari sini. Kembali ke Sri Pentas.